Hello guys, Amanza ni bos. Kita rip dulu, fikir kemudian So hari ni apa aku nak buat? Aku akan rip satu half BB. Tak main dah half BB. Kita main full BB, perfect order. Okay, aku akan bahagikan ikut artwork lah, supaya korang boleh pilih team korang yang mana korang rasa banyak hit. Bagi aku Clefable tu hit dia manis dan banyak. Sebab hari tu aku keluar saya kat situ. Ni satu ni aku asingkan dulu sebab aku nampak macam tiba-tiba susunan dia salah. So mungkin ada something. So mana yang aku susun ni aku fast forward je. Kita mulakan dengan pack Zygarde. Korang pilih lah team korang. Mari kita tengok. First pack aku slide tau, sebabnya nak pendekkan video. Okay, first tak ada apa, nanti mana yang tak ada apa aku fast forward je semua. Okay, pack kedua. Jeng. Apa yang kita dapat kali ni sama macam hari tu, dia keluar awal, so aku tak ada tapis-tapis, kita tengok je. Nah, second pack dah keluar saya. Aku dah kata pack Clefable. Kalau aku pergi kedai ke, aku rip ke, aku cari pack ni dulu. Tapi dia tak boleh ni lah, tak boleh percaya lah 100%. Kena try juga pack lain. Macam ni, SIR dia dekat Clefable. So kalau korang pergi kedai boleh try pack Clefable. Mana tahu dapat. Hari tu aku dapat SIR Mewtwo. Mewtwo pula. Hari tu aku dapat SIR Meowth. Hari ni dapat SIR Clefable. Dekat kedai hari tu pack Starmie, dapat SIR Starmie. Cantik kan? Aku ingat nak hantar grading lah. Aku ada Meowth, Starmie dengan ni. Kalau hantar grading nice juga. Nice. So kita teruskan dengan pack Starmie. Yang mana yang tak ada ni aku fast forward je, sebab nanti panjang video. Mana tak ada aku fast forward. Korang tengok lah. Yang aku slow ni ada something. Tengok dapat hit apa pula kali ni. Memang pack Clefable manis lah. EX pun manis Pack yang kurang tu tak tahulah, dia banyak kumpul dekat satu art. So kalau korang pergi hunt ke, kalau pack tu dah keluar banyak hit, try sambung pack tu je. Itu namanya pack tu manis. Kalau rasa pack tu tak ada, skip je. Kita tengok pack Meow. Saya slow ni mesti ada something. Dapat apa? IR lagi. Comel Aku nak cari IR Clefairy IR Clefairy. Kalau yang tu boleh grading. Kalau macam ni dia sebab kurang famous. Kalau Clefairy tu famous lagi, boleh lah nak grading. Ini kita slow ke laju ni? Okay, kita slow ada something. Ada Starmie ni pun banyak keluar sebab orang pakai deck kan. So boleh lah. Mana yang duplicate korang jual je. Kena pack Clefable lagi. Pack tu tak ada apa. Pack apa nama tu, Starmie. Untuk ni kurang, tak keluar hit lagi. Nampak ni Clefable lagi. Keluar EX Mega Zygarde. Memang banyak yang Clefable. Sekejap lagi kita tengok Starmie ada ke tak ada. Kalau laju tu tak ada lah tu. Slow ke laju guys? Laju tak ada. Kecewa lah aku. Ni pun tak ada. Ni pun tak ada. Ni pun tak ada. Next tak ada juga. Straight kumpau time ni. Awal-awal tadi ada hit, ini dah straight kumpau. Okay, dah start ada balik.
Dia dah datang balik geng. Ada satu Tarragon. Mantap. Ini aku nak pakai dalam deck. Aku ingat aku nak buat deck fighting Tyrant. Yang Tyrant tu, Dinosaur. So yang ni function lah. Cuma deck tu aku rasa belum cukup kuat lagi. Okay, kita fast forward lagi. Ni dah start ada ke? Dah start ada ke? Dah slow-slow ni. Tengok dapat apa. EX je. Siapa pilih Team Starmie, korang dapat EX je. Kalau pack Meowth tu at least IR dah. Okay, next. Okay, fast forward lagi. Tak ada benda. Ini kalau aku tak fast forward, dah jadi 16 minit dah video ni. Tengok Clefable lagi. Aku slow kan. Memang manis Clefable. Korang kena try kan. IR lagi. Tadi SIR, IR, EX. Memang manis Probopass. Tu still punya deck. Tengoklah aku try buat deck fighting tu. Cuma kelemahan dia, nak set up tu lambat sikit. Sebab nak keluarkan tu yang depan sekali tu, fosil dia. Ada EX lagi untuk pack Starmie. So Team Starmie dah 2 EX, 2 hit 2 EX setakat ni. Meowth ada letak Meowth. Kita tengok pack Meowth. Okey, dekat sini. Kat sini aku rasa aku salah letak. Korang tengok sepatutnya aku letak dekat Team Meowth. Aku terletak dekat Team Zygarde. Betul. Sebab tu aku pelik kenapa Zygarde aku ada banyak pack lagi. Tengok aku letak kat mana. Sepatutnya aku letak kat Meowth. Kesian Team Meowth. Sepatutnya dia 3 hit. Aku letak kat Zygarde. Lepas tu aku skip Zygarde. Sebab tu Zygarde aku ada lebih 1 pack lagi. Aku terus Clefable. Tak ada apa, kita skip ya. Untuk sorting, aku akan buat next video. Aku sorting by mantap weh. Ini ada harga playable ni. Ramai juga yang cari, tapi aku tak pakai dalam deck aku. So aku akan jual lah. Okay, sambung balik. Untuk yang sorting macam single hit, reverse holo, trainer, playable, aku akan buat satu lagi video. Aku sorting je. Itu untuk siap, yang dah siap untuk dijual lah. Ni ada something lagi. Double ni kawan aku cari. Susah nak keluar juga. Dia buat deck ni double. So dia nak pakai IR. Sebab deck dia murah. Yang ni pun baru berapa belas ringgit. So dia nak cantikkan deck untuk tournament 9 hari bulan 5 ni. GBL Grandmaster MBL Master Ball League. Hari kita tengok Starmie ni macam slow ni. Macam ada something ni. Slow ke laju? Slow ni. EX lagi. Clefable So EX dah 3 dekat Starmie. So Team Starmie tahniah, 3 EX. Ikutkan Meowth pun 3 hit, Zygarde pun 3 hit. Yang Clefable dah 4 kot. Nampak Zygarde aku ada lebih 1. So ini pack last untuk Clefable. Ada something ke? Macam slow. Dubdap.
Kita tengok. Ini aku cari ni. Aku nak hantar grading lah ni. Nanti aku check dia punya centering lawa tak. Wah, dapat SIR dia, dapat dia punya IR. Kalau potential 10, aku hantar grading. Sebab konsep grading by Nick tu dah buka dekat Kucai apa nama dia tu, Kucai Central, Kucai apa sah. So aku mungkin akan try pergi hantar kat sana. Aku try hantar Miao, SIR, IR tadi. Ni last pack. Tak sabar-sabar ni. Ada something nampak macam berat. Kita tengok betul ke tidak. Last pack magic orang kata. Sebab baru 14 hit keluar. Kita slow-slow Kita slow-slow sikit. Kita buat trik sikit. Water energy. Apakah yang akan keluar sekejap ni? Dartik Boneri tak nampak lah. Slow sikit. Jeng reverse solo pertama. Belum lagi. Haunter. Last kali. Nah, tak ada benda. Rupanya scam je susunan salah tadi. Okay guys, korang team mana? Korang menang ke korang kalah? Let's go, ciao.